Okey, nampak boost tu pecah. So bila kita goyang, nampak? Lower arm ni bergerak. Nampak? Lower arm ni bergerak. Hai, apa khabar guys? Alright. Hari ni kita ada sebiji Toyota Avanza. Okay, apa masalah Toyota Avanza ni? Toyota Avanza ni komplain bila dia jalan, ambil cornering, kereta dia bahagian depan ada rasa goyang. Ada rasa membuai bahagian depan. Okay, so kita check tengok problem dia tu daripada ni. Mari tengok. Okay, ini dia punya lower arm. So kita tunjuk trace kat kereta pasal apa dia ada rasa membuai. Okay, nampak bila saya kiau lower arm ni apa jadi? Nampak lower arm ni bergerak. Okay, pasal apa dia bergerak? Pasal boost dia ni dah koyak. Kalau korang boleh nampak dalam ni boost dia koyak. So boost bahagian lower arm besar ni dah koyak. So bila cornering dia akan bergerak macam ni. Baik, so nak selesai masalah ni, kita suggest pada owner untuk ganti boost sahaja. Ganti boost dan juga dia punya bojang balik. So selesai masalah. Baik, bagi korang yang ada masalah sama macam ni, nak selesai masalah boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Samarinda Ipoh. Okay, bye-bye.